pukul 10 malam itu saya berceramah bersama dengan Putrajaya Pas Johor, Naib Ketua Dewan Ulama Malaysia Dr. Mahfuz Muhammad, dan juga yang amat berhormat Lim Guan Eng. Lim Guan Eng kurang sehat, lepas dia berucap dia balik. Dia tak dengar ucapan saya. Hadirin sekalian, saya berucap macam biasa menjelang Hari Merdeka. Saya menyebut bahawa semakin tahun semakin rakyat tidak menyambut Hari Merdeka. Televisyen, radio, surat khabar suruh rakyat pasang bendera di rumah, di pejabat, di kereta. Saya tak nampak orang pasang. Betul ke tak? Kadang-kadang ada 100 kereta, nampak satu. Ada di Shah dekat rumah saya, sebuah kereta dia pasang 200 bendera. Ini hadirin masuk ayak di kepala. Sebab dia tahu bendera ni lebih, dia bubuk, dia kereta dia 200 lebih. Yang saya nampak pasang bendera menjelang Hari Merdeka ni, lori bawa tanah, lori bawa pasir. Sebab dia bawa lebih, kod-kod dengan pasang bendera itu, polis dan JPJ tak tangkap. Kenapa rakyat tak gairah sambut mereka? Sebagai pemimpin parti politik, di malam presiden lah katakan, parti besar di Malaysia tentulah concern, ambil berat hal menyambut kemerdekaan. Di Thailand, di Indonesia, di India, Pakistan, hadirin sekalian, Hari Merdeka ni setiap rumah boleh dikatakan letak bendera. Kita tengok sebelah saya, Indonesia semangat patriotik mereka cukup tinggi. Kita Hari Merdeka selain beberapa pegawai kerajaan yang disuruh pergi untuk berkawal, orang lain tak pergi. Betul kata saya terkamen. Bahkan pegawai kerajaan yang tak kena ambil bahagian, dia ambil peluang balik kampung. Dia balik pergi cari durian di Selama, dia pergi cari petai, cari ikan tengah. Di Hari Merdeka. Ini satu fenomena yang tak sehat bagi sebuah negara. Kenapa jadi begitu? Saya menyebut perayaan Hari Merdeka seolah-olah perayaan ulang tahun UMNO, bukan perayaan kemerdekaan rakyat. Betul tak? Ini yang saya sebut. Sebab bila ulang tahun kemerdekaan yang ditunjuk pejuang kemerdekaan, Datuk Tengku Rahman. Datuk Tengku Rahman. Yalah mereka ni pejuang kemerdekaan, tetapi naklah dibersamakan dengan tokoh-tokoh yang lain. Seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Pak Sako, Ahmad Mustamam, Isa Haji Muhammad, dan lain-lain banyak lagi tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Kalau TV RTM khasnya menunjukkan ini dia pejuang-pejuang kemerdekaan, Dr. Burhanuddin, Tengku Rahman, apalah letak dia, Isa Haji Muhammad, letak juga Ahmad Mustamam, maka rakyat akan terpanggil untuk merayakan kemerdekaan. Betul tak? Bila disenaraikan hanya tokoh UMNO, UMNO lah raya Hari Merdeka. UMNO pula makin hari makin kurus. Dia tengok ramai orang tak bawa bendera, UMNO pun tak bawa bendera di kereta mereka. Sebab kalau bawa bendera, orang tahu kata dia UMNO. Inilah hadirin sekalian yang saya berceramah pada hari itu. Kemudian bila datang mereka tak ada lain yang buat filem, Bukit Kepung, Bukit Kepung, Bukit Kepung, Bukit Kepung. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, banyak pegawai tentera, pencen yang bertugas, polis dan sebagainya, jangan sensitif.
peristiwa Bukit Kepong berlaku di zaman British yang memerintah, bukan Melayu Merdeka. Betul kan? Masa itu bukan dipanggil balai polis, dipanggil rumah pasong. Ketua mata-mata di situ orang putih. Sebarang serangan terhadap pasukan keselamatan selepas merdeka kita tak bersetuju, karena negara kita terima dasar demokrasi. Setuju tak? Tetapi yang berlaku di zaman British itu lain. 31 Ogos itu pemagarnya. Hadirin sekalian, kalau kita istihar misalnya Mak Indra itu penerhaka, Tok Janggut penerhaka, Mak Kilau penerhaka, Datuk Mahajalela penerhaka, semua yang lawan British penerhaka, yang bodek British berjuang kemerdekaan. Mak betul ni. Pengampun British macam anak berjuang kemerdekaan, hak lawan penerhaka. Ini tak dengar. Orang kata dulu kami bertugas dengan British. Ada tak pegawai-pegawai kerajaan British yang wibawa mereka begitu hebat? Selepas Melayu merdeka, mereka tunjuk kehebatan mereka. Ada ke tidak? Ada. Nak jawab tu kena elok lagi. Di antaranya kita lihat Tan Sri Ahmad Yudin dilatih di zaman British. Bila merdeka dia khidmat dengan cemerlang, integriti, jaga audit negara. Tan Sri Harun Hashim, seorang pegawai di zaman British, bila merdeka harus sekalian kecemerlangannya dalam bidang undang-undang kehakiman dan berakhir sebagai pensyarah UAA. Tun Sufyan, Tun Saleh Abbas, ini di antara pegawai yang berkhidmat di zaman British dan sambung tugas di zaman Malaya Merdeka. Mereka tunjuk kehebatan dan kecemerlangan mereka. Begitulah juga tentera. Ada yang hebat di zaman British, tunjuk kehebatan. Malaya Merdeka, mereka terus bertugas dengan hebat selepas Malaya Merdeka. Begitulah juga jabatan yang lain. Tetapi sempadannya ialah istiharah merdeka. Bagi orang Islam, hadirin sekalian, batas sempadannya, kalau orang itu bukan Islam misalnya, ini hal agama Islam lah. Seseorang itu bila mengucap 2 kalimah syahadah, orang bukan Islam, dia mengamalkan apa yang tak dilarang oleh agama dia, selain daripada jenayah. Dia makan babi, dia minum arak, dia macam mana pun dia, agama dia tak larang. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia kira bersih, kosong. Lepas itu baru dinilai selepas dia menjadi orang Islam kalau dia melakukan dosa. Artinya mengucap 2 kalimah syahadah itu dia punya perenggan, perantaraan. Faham ke tak? Kita jangan malu bila sebut sebelum merdeka atau selepas merdeka, sebelum Islam atau selepas Islam. Kita sayang kepada Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua, pemerintah yang adil. Tetapi Umar Al-Khattab pernah menjadi kafir, yaitu sebelum Nabi datang dia bukan Islam. Dia sembah berhala, dia minum arak, dia buat segala benda-benda buruk. Tetapi setelah menjadi Islam, dia menjadi manusia yang bertakwa dan menjadi orang yang baik, Amirul Mukminin. Kalau kita mengkisahkan sejarah Umar, ada orang Islam malu bila cerita hal keburukan Umar dulu. Ada orang malu? Jangan, begitulah juga kita mengkisahkan sejarah. Sejarah ini perkara dah berlaku. Bila berlaku peristiwa sebelum merdeka, hadirin sekalian, tentulah pembatasnya ialah 31 Ogos. Kenapa tiap-tiap tahun pilih Bukit Kepong? Hadirin sekalian, saya sebut dalam ceramah saya di antara yang terlibat dalam peristiwa Bukit Kepong, Mat Indra. Semua orang pakai cari bila keluar berita 27 hari bulan. Siapa Mat Indra? Keluar habis dalam internet pakai search. Yang paling top sekali ni, hit untuk cari ialah Mat Indra.
cari hadirin sekalian, berbagai-bagai keluar dalam internet. Dia ini adalah seorang latar belakang pengajian Islam. Ada maklumat mengatakan dia hafal Quran. Dia dapat anugerah daripada Sultan, yaitu dulu sebelum merdeka, ustaz yang pakai butang berwarna silver. Ustaz yang diberi anugerah oleh Sultan tak ramai di Johor. Salah seorangnya Mat Indra. Kemudian saya dari sekalian nak kemukakan siapa Mat Indra ni, saya ada daripada buku-buku lain. Kalau saya ambil buku Samsiah Pakai, orang tuduh saya komunis. Kalau saya ambil daripada buku Ondra Sini, orang tuduh saya komunis. Kalau saya ambil buku daripada Cimpeng, lagi kok. Akhirnya saya kata nak cari buku mana ni yang agak sesuai sikit. Rakan daripada Johor, hantar maklumat, dia kata Bang Mat, ada buku yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Johor. 22 tokoh pejuang Melayu Johor. Salah seorangnya Mat Indra. Saya kata cari-cari buku tu. Saya pun pergi ceramah di Johor minggu lepas, 4 hari yang lepas. Mereka berilah buku itu kepada saya. Saya tengok buku itu, para kata ataupun penulis yang memberi penaung kepada buku itu Menteri Besar sendiri, Yang Amat Berhormat Gani Osman. Yang menyemak buku itu termasuk Profesor Ramlah Adam, dan termasuklah Dr. Abu Bakar Hamid, dan penulis dan beberapa orang lagi. Keluaran tahun 2004. Saya kata buku ni hebat. Sebab dalam buku itu memberitahu Mat Indra bukan komunis, dan dia adalah seorang pejuang untuk memerdekakan tanah air. Bila saya tengok buku itu, saya berani, saya tahu dah buku sebelum ni pun. Maka hadirin sekalian sekalian,